So dalam train baru je sampai Shanghai. And aku naik train yang apparently train ni dia 400 km per hour. So kiranya macam like kalau kau balik Penang, kau sampai Penang dalam masa sejam ni. So aku dah dalam train, dia baru je gerak. Sebab tu just train macam ni. Hello Shanghai. Walaupun jalan je, tak nampak bandar lagi, kita nampak pokok dan kereta. So train dia macam ni lah. Empty seats bro, empty seats. Yes. Semuanya aku seorang je. So aku sampai Shanghai tadi pukul 4. So custom clearance semua, immigration semua dalam pukul 5 macam tu. Tapi train dia buka pukul 7. Aku duduk dekat dalam airport 2 jam tunggu train. Tapi okey je lah. First time rambut pun excited sampai Shanghai. Okay, so tak ada benda nak vlog sangat, nanti aku vlog lagi. Tapi yup, aku dalam Shanghai. Kau tengok kelajuan train ni, ambil kau 250 km per hour. Laju gila. Okay, super laju. Okay, so macam ni ada bila dia high speed. Ni dia dalam full speed. Dia tengah jalan. Aku tadi mula aku nak naik metro, train biasa je. Tapi lepas tu aku macam fikir macam tak ada train ni kat Malaysia, so macam try je lah. So tak regret lah. Macam laju super laju. Imagine kalau train ni pergi Penang, Kelantan semua orang balik malam raya lah. Memang power lah. Seorang tak apa, kita ada rambut aku 8 jam barai macam ni. Aku dah okay. Super laju. Hey guys, welcome back to my channel. Banyak horn di sini. Nampak tak? Sejuk Aku ada dekat Shanghai. Sekarang aku dekat bawah pokok. Datang jauh-jauh duduk bawah pokok. Sejuk Ada orang lalu. Aku malu. So ini area depan Shanghai. Dia macam financial district lah, like commercial district. So sini dia macam kawasan dia macam mahal sikit. Tapi kau tengoklah betapa bersihnya tempat dia. Sambung balik. Tadi ada orang nak lalu. Aku macam tak biasa lagi vlogging kat jauh-jauh tempat jauh ni, ramai orang. Tapi aku kat tepi jalan dekat Shanghai. So aku nak tunjuk Shanghai, betapa bersihnya Shanghai. Okay, so kau nampak tak Shanghai? Okay, aku sekarang ada dekat area Bund Street. Aku tak tahu lah Bund Street ni dia memang tempat mahal ke apa benda kan. Tapi dia dia sangat bersih kan. Tak ada sampah. Ada sampah dekat sini. Ada sampah macam tu. Ada tempat yang kurang. Tapi sini tempat Bund Street ni dia macam tempat high end. So walaupun aku tak berapa high end, sejuk. Sejuk gila. Aku sampai pakai glove. Sejuk. Tangan sejuk, tak boleh. Kalau KL sejuk macam ni, aku duk main jalan pergi kerja. Okey je. Sejuk.
Hello. Akhirnya aku berjaya sampai dalam bandar Shanghai. Setelah aku struggle tadi nak cari, aku struggle daripada transit train. Dia banyak gila transit train. Train dia macam like kau turun naik lagi. Kau rasa sampai belum lagi. Kau naik dan turun lagi. Lepas tu dekat sini dia memang kau semua benda macam laju. Semua orang tak jalan ni, semua orang lari. Aku pun berlari tadi dengan orang semua. Aku pun macam, aku akan kurus. Aku pun dengar tak makan ni sebab dekat luar sejuk gila. Yang like is no joke bro. The temperature is I think is 3 Celsius right now. It's like super sejuk. Yang memang I cannot. Aku pun nak keluar tadi pun aku macam tak apalah. Aku makan keropok dengan teh je tadi. So aku akan jadi sangat slim bila aku balik KL. Pergi trip dan slim. So forgot to mention macam aku datang Shanghai ni for 3 hari je. And dia tak ada apa-apa macam big plan itinerary ke apa. Aku datang sini aku macam bidan terjun je. Aku just datang macam nak tengok Shanghai ni ada apa, bandar dia macam mana, weather dia macam mana. So dah tahu sekarang sejuk. Aku tak pergi Disneyland sebab dia tak ada lain itinerary. Aku datang sini dengan bajet yang sangat-sangat low. Sebab tu aku datang 3 hari je. Dapat tiket pun harga okey. So just saja datang sebab aku pun macam tengah tak kerja tetap and macam tengah in the middle of life whatever. So just datang sini just untuk to deviate. So anyways, aku dalam hotel, berjaya cari hotel, berjaya jumpa cousin aku, naik train dan jumpa hotel. So itu je aku buat hari ni. Aku tak buat benda lain. Aku sampai lupa aku nak vlog kat dalam bandar Shanghai tadi sebab aku panik cari semua benda. And lagi satu kat sini, bila kau nak vlog ke, kau nak video, kau nak ambil gambar, orang-orang macam a bit awkward. Diorang akan macam berlari-lari. So benda tu jadi sangat awkward. Aku tak tahu. So bila diorang awkward, aku pun jadi awkward. So aku last kali aku tak vlog, aku tak ambil video semua. Aku macam, so aku baru kat sini, aku macam tunggu kejap bagi aku adjust dulu. But anyway, di hotel yang aku tengah duduk ada cermin kat belakang dan ada swimming pool. Swimming pool apa Zai? Bathtub. Okay, sebab dekat Shanghai dia compare to Hong Kong, Shanghai murah. Hotel dia by average, kalau kau ambil hotel yang bagus 2 malam baru 400. Hotel yang bagus, hotel macam ni ada swimming pool, ada ni swimming pool lah, swimming pool lah milik 400 for 2 malam. Macam okay lah. Lepas tu makan aku tak tahu makanan macam kat sini. Banyak pork. Everything is pork here. Everything that I in pork. Sebab pork is flavour. So untuk orang Melayu dan Muslim macam aku is a bit of a struggle lah. But ada je makanan halal, cuma tak habis explore. Baru sampai kan. So nanti aku vlog kat luar tu macam mana. Aku macam in a blur. Aku datang sini macam in a blur. Aku macam plan last minute apa semua, panjang flight last minute. Semalam aku hampir tertinggal flight sebab aku tersalah agak. Aku rasa aku sempat sampai ke custom semua sekali ada 2. Aku lupa KLIA 2 ada 2 checkpoint untuk international flight. So aku delay gila-gila dekat situ. Aku hampir tertinggal flight, tapi sampailah juga. So aku kat Shanghai. Aku macam tak percaya aku kat Shanghai. Aku selalu tengok Shanghai ni macam dekat dalam video lah,
movie lah kan. Sekali macam kau ada kat sini. Tadi aku ada ambil video yang Plaza TV Tower something yang bulat-bulat tu. Aku rasa macam very surreal. It's very surreal feeling to be here actually. Aku tak sangka aku kat Shanghai. So itulah, it's aku vlog apa semua. Aku tak pergi Disneyland sebab bajet tak ada bro don't have the budget bro. So bro need to be on the budget. So bro jalan-jalan ikut budget lah. Okay, so bro nak mandi, bro dah makan keropok dengan teh, bro akan jadi slim, dan bro nak tidur. Esok bro record balik. Okay bro. Aku penat. Tapi okay je. Shanghai kot. Kat Shanghai, come on lah. Okay, so bro catch up with all the bros tomorrow. Peace out. Okay, so datang untuk tu. Jauhnya zoom. Okay, yang ni nama dia Plaza TV Tower something. Sorry tak dapat information betul-betul. So this is the landmark for Shanghai lah. So dah sampai. Dia dekat dengan sungai actually. Nama dia North Bund Park. Dia umpama macam Central Park for New York lah. Aku reference banyak sebab aku imagine if kau kat New York, this is how it feel. Suara pun dah rock. Macam ni lah lebih kurang. Sejuk. Aku tak tahu macam mana orang enjoy winter. Aku tak enjoy winter. Terlalu sejuk. Cantik. Sangat cantik. Diorang memang, aku rasa kan diorang sini, tengok. Literally pokok saja. Pokok bunga. Real ke tu? Okay, real. Bunga real. Sorry, bodoh sikit je tadi. Okay, real ni semua real bukan plastik. Datanglah Shanghai. Tapi jangan datang time aku datang ni. Aku datang ni bulan 2. Teruk gila winter. No. Datanglah during tak berapa nak berwinter sangat. Aku nak ambil video dekat tower tu. So bagi aku, pentingnya sampai di sini adalah kau tengok tower. Akhirnya sampai Shanghai weh. Setelah selalu tengok kau kat video dengan movie orang, sekarang aku kat sini tau Shanghai. Okay, Shanghai check off the list. Hi tower. Akhirnya I see you. Dia equivalent kepada, dia bila kau nampak ni, dia macam equivalent kepada Highland Tower. Dia equivalent kepada Eiffel Tower kat Paris. I mean the feeling is almost the same lah, I assume. Tak pernah tengok Eiffel Tower, tapi aku assume it had the same feeling lah like this one. Imagine duduk dalam boat tu kan, dengan angin, dengan air. Aku yang kat atas ni pun aku dah rasa seksa lah. Betul bila kau tengok tower ni, feeling dia tu aku assume dia sama macam mana kau tengok Eiffel Tower. Kau memang ada rasa, macam kau tak percaya kau sampai. Dia macam ada that feeling. Kau rasa macam kau tak sampai. Kau tak percaya kau sampai sini. Dia macam tu. Aku tak tahu macam mana nak jalan. Sejuk. Ada boat yang best sikit lalu. Aku suka gambar boat. Yes, Pirates of the Shanghai Bien. Aku suka tengok boat-boat kat sini. Dia banyak boat-boat macam boat lama tu, aku suka. Dan rambut aku macam gila. Semua orang macam hal dengan rambut kau. Aku pun tak tahu. Rambut aku tak setuju dengan cuaca Shanghai kot. Tapi tu lah, nak cari lunch tapi tak tahu cari kat mana.
Aku nak jalan penghujung situ. Lepas tu aku tak tahulah aku nak tengok apa lagi. Okay, kat hujung-hujung situ ni dia punya skyline lah. Aku selalu tengok tower ni, tower Shanghai ni dekat TV, video semua. So aku selalu rasa macam sampai ke aku boleh pergi ke? Oh, belakang tu boat, dia macam Star Cruise tapi tak cantik sangat. Aku dah jalan sampai hujung tadi tapi tak ada apa sangat lah. Dia macam more tu taman orang jogging, taman lagi, semua macam boring lah. So aku lagi nak check out dah. So aku nak balik ke hotel aku cepat-cepat. Sampai ke tempat sini kan, macam sampai ke aku tengok tower ni one day. Tower ni penting. Dia umpama macam kau tu ambil TV. Esok dah nak balik dah. Aku datang 3 hari je. Macam aku telah bajet tadi kan. Disneyland pun aku tak pergi. So imagine kalau aku pergi Disneyland sekarang, aku lagi emosi. Kapal. Aku obses dengan kapal. Woi, besar. Ni kapal apa? Kapal minyak Ni kapal. Aku suka tengok kapal kat sini. Cantik-cantik. Dia kapal-kapal lama yang macam kau tengok kat dalam museum. Tiba-tiba ada tengah jalan, kau jadi macam best kapal kau. Every time bila angin tiup je kau macam beku. Sejuk. Walking back to the hotel. Yes. Sejuk tapi yes. Aku building ni lah. Dia macam style, aku assume dia macam dekat London. Aku kena assume banyak benda sebab aku tak travel banyak. So bila aku travel aku assume, oh London macam ni kot. New York macam ni kot. Ada polis. Tapi satu sini bagus, bukanlah tak bagus, tapi aku rasa macam elok lah. Sebab dekat sini banyak polis everywhere. Diorang akan duduk dalam van, lepas tu diorang macam balai polis bergerak. Okay. And diorang super helpful juga. Kalau kau minta tolong orang kat sini, macam kau nak beli tiket ke apa benda, diorang helpful lah. Walaupun English diorang a bit okay, kita pun English tak bagus mana, tapi bagus lah, helpful. Okay, aku nak kita jalan. Jalan dia pun cantik. Aku assume London pun macam ni. Aduh, bila nak sampai London tu? Tengah pokok, udara fresh, makanan je tak ada lagi. Nanti kita cari makanan. Okay, so aku nak jalan balik hotel. Dan sampai hotel nanti aku punggus sebab jauh. Tak ada point pun. Tapi aku tak sempat vlog tadi. Aku sebab hujan lebat tadi dengan sejuk gila weh. Sejuk gila. Aku rasa macam nak bawa hair dryer. Aku nak jalan sambil bawa hair dryer sebab sejuk gila. Dia masih lagi dalam winter. And bro, it was no joke bro. Sumpah sejuk. Dia macam kalau letak kau kat luar, kau memang boleh beku, literally. Aku tak sangka yang Shanghai sejuk macam ni. Aku like always thought sejuk ni macam belah-belah Beijing ke Jepun ke apa kan. Aku tak sangka Shanghai akan sejuk macam ni. Super sejuk super sejuk. Kau rasa kau nak macam ni? Kau rasa macam kau nak jalan macam ni je? Kau tak nak pergi mana? So tadi aku tak vlog sangat. Lagi satu dekat sini macam orang macam bila kau ambil video ke, kau vlog ke apa benda, diorang macam tak suka. Bila kau macam nak ambil video ke, kau nak tangkap gambar pun, diorang akan macam lari-lari. Diorang macam, aku tak nak lah bagi diorang feeling macam tu kan. So dia jadi tak comfortable. Diorang tak comfortable, aku pun jadi tak comfortable. So last kali aku tak vlog. Aku tak buat video. Aku buat video dalam almari. Ya, aku datang jauh-jauh dan vlog dalam almari. Okay. Lagipun dia bandar. Dia mostly kat sini. Dia bandar. Dia macam KL. Macam KL, Singapore, Bangkok. Cuma dia sangat-sangat sejuk. And bandar dia lawa.
Bandar dia macam style London. Macam London, aku tak pernah pergi London, tapi aku assume London dan New York macam ni lah kot style dia. Ni memang style vlog aku. Vlog aku macam tak ada point. Vlog aku macam ni je. So siapa yang subscribe tu, thank you for subscribing. And I'll try my best to be a good vlogger in 2026. Like I mentioned in my previous vlog before, we'll try our best. And we try to succeed in any shape, way, form that we can.